Ni orang dipanggil daimur rih, orang yang sentiasa berangin. Kalau benarlah kita ni memang keluar angin sokmo, orang panggil ketuk. Tidak ada masa yang tak boleh. Jawabnya dia tidak batal semayang walaupun ketuk. Dia panggil kronik. Sepanjang masa ketuk, seminit 142 kali. Ni yang panggil kronik. Tak ada ruang untuk solat. Betul tak? Ketuk mah pum 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 tak. Macam mesin gang. Maka kalau siapa gini tahap dalam kentuk pun sah semayang dengan syarat wajib mulakan dengan mengambil wuduk. Bila ambil wuduk ketuk pum 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 pum, dan dia tidak boleh jadi imam. Dia hanya sah semayang diri dia, tak boleh jadi imam, melainkan kepada makmum yang macam dia juga. Tu imam pum, makmum pek pum pek pum pak, boleh. Orang kata surah mana tu? Surah ketuk. Tu satu, dimaaf tak? Kalau jenis yang banyak kentuk tapi ada ruang yang dia boleh semayang sekejap, maka dia wajib kena tunggu ruang tu untuk semayang yang dia tidak keluar angin. Yang ketiga, bukan kentuk, was-was syaitan. Syaitan ni dia akan datangkan rasa daripada usus besar kita nak sampai kepada kemaluan. Dia ada satu perjalanan. Dalam tu dia kacau, dia tiup, berasa macam ketuk. Kita pun keluar. Lama dah Nabi pesan, jangan layang. Bukan kentuk, berdaya syaitan. Nabi kata, melainkan berbunyi gum, baru keluar. Tak? Kalau tengah nak mayang, baru nak takbir, berasa ketuk dah, berasa gerangin. Bukan, syaitan saja. Jangan layang. Layang jadi murid syaitan. Ni ramai yang kena tipu. Allahu Akbar. Lagi pula. Masuk Allah, lari pula. Dah dang semayang jemaah. Padahal ada ketuk pun. Nak, dia angin saja. Daripada usus besar, nak lapar ke dubur, dia berasa sini. Kentuk yang batal ni, khuruj, keluar. Baru batal. Dalam ni dia sapa dah angin tu dekat tu, dia U-turn balik. Dah atas. Faham? Sebab batal wuduk ni khuruj. Khuruj ni di luar. Keluar daripada kemaluan. Nah, macam air kecil kau. Kita berasa. Break. Berembo, kau nak balik. Dah batal. Faham? Walaupun banyak 3 botol duduk sini. Dah batal. Dia keluar baru batal. Faham? Bila keluar dia bunyi. Nak? Jadi perasaan tu gangguan syaitan. Jangan layang. Nak? Tapi jangan ketuk betul tak keluar juga. Biar syaitan. Tu mung syaitan. Tak.